Mighty Change. Mereka pasti boleh berubah. Hello wahai peminat P-Ramlee, apa khabar? Hari ni saya nak buat video tentang P-Ramlee. Ya, P-Ramlee hari ni. Ya, mesti orang nak kenalkan dalam filem lama, lagu-lagu lama. Tapi filem yang saya nak cari-cari iaitu filem Harimau Jajian. Ya, tak jumpa-jumpa. Yang juga filem apa ni? Filem Belacong di Jepun pun saya tak jumpa. Sayang, kedua filem tu dah hilang. Filem apa dia ni? Yang tu siapa ni? Sakaludin tu Kakasut. Apakah? Katanya filem tu masih ada sikit. Ya dah rosak. Ya, sayang sekali filem P-Ramlee tak dibuat balik. Ya, boleh saja dibuat balik kalau cucu P-Ramlee dijumpai. Ya, minta izin cucu P-Ramlee untuk buat filem tu sama-sama lah. Ya, munculkan cucu P-Ramlee lah. Ya, kalau cucu P-Ramlee minta untuk buat filem sekali, mestilah saya panggil dia. Itu kan filem datuk dia. Mestilah saya akan munculkan cucu P-Ramlee tu. Sebab filem P-Ramlee kalau ada cucu dia bagus. Sebab pasal filem P-Ramlee ni kan, ya, saya memang suka filem lama P-Ramlee. Ada juga orang pernah buat lagu tentang P-Ramlee asal rumah, tapi lagu dia tak menarik. Pernah sekali tu orang buat filem tentang tu. Mulanya saya ingat tu filem P-Ramlee. Rupanya filem tentang orang yang guna nama P-Ramlee je. Ya, tak apalah. Lepas tu saya tengok filem ni, ada rupanya dulu pernah ada orang cuba nak buat filem P-Ramlee, tapi gagal tayang. Yang lebih bagus ada ni, usul-usul P-Ramlee dalam Upin Ipin. Ya, tahu apa yang pelik? Anak P-Ramlee pun nama Zazali juga. Apa? Itu aku tak tahulah. Memang P-Ramlee dulu tu memang dulu ada konsert 3 Ramlee tau. Ada A Ramlee, L. Ada L Ramlee, lepas tu P Ramlee. Ya, lepas tu siapa kat sini pernah tengok video saya tu? Ya, ada M Ramlee. Saya pernah buat video M Ramlee kan? Yang video S Ramlee iaitu saya. Ya, sebab itu saya rasa memang dah sampai ni tahun ni dah patut ada Ramlee baru. Jadi saya gunalah nama S Ramlee untuk pengganti P Ramlee. Ya, yang tahu tak apa yang lebih kelakar? Macam nak cakap ya, saya tak ada lah susah sangat nak fikir lagu filem ni. Saya pun dah buat lagu dah. Jadi anda boleh tengok lah channel-channel saya lain tentang lagu yang saya buat. Ya, filem pertama yang saya tengok dulu Alibaba. Dulu saya pernah buat filem bertajuk Alibaba lah. Dulu Alibaba adalah filem kegemaran saya. Dulu saya tak tahu sangat tentang P-Ramlee ni. Rupanya itu bukanlah nama asli dia. Pernah sekali tu saya pernah dengar P-Ramlee nak kena santau, tapi gagal. Gagal sebab apa? Saya pun tak tahu. Gagal sebab dia tak guna nama asli. Jadi sekarang saya dah faham dah kenapa banyak artis guna nama samaran. Ya, artis guna nama samaran untuk sembunyikan supaya mereka tak kena santau lah tu. Ya, itu biasa-biasa saja. Okey lah. Sarankan kalau tak nak kena santau, guna nama samaran jugalah. Sarankan Ramlee atau Sasudin. Ya, dulu saya pernah tengok video S Sasudin, tapi saya tak kenal sangat lah S Sasudin tu. Sebab pasal S Sasudin saya pun tak tahu. Sila komen kalau anda tahu siapa S Sasudin. Ya, filem apa tu, S Sasudin ke P-Ramlee ke, tak ada orang buat. Memang ada orang buat filem P-Ramlee, tapi tak sempurna sejarah. Ya, kalau nak buat filem P-Ramlee tu biar sesuai sejarah. Ada patut letak filem tu pakai baju yang dah ada di zaman tu. Orang dulu pakai baju keras, yang seluar keras. Ya, semoga nanti adalah orang yang buat filem P-Ramlee ni betul-betul sikit daripada zaman muda. Maklumlah sekarang ni dah ada AI, CGI. Jadi AI yang CGI lebih bagus daripada penat-penat banner bangunan. Ya, semoga adalah orang buat balik filem P-Ramlee. Bukan guna nama P-Ramlee tapi yang buat filem P-Ramlee, kisah masa lalu lah. Memang saya sebenarnya tak suka pun filem Hang Tuah dengan Hang Jebat, tapi saya nak tengok juga filem P-Ramlee.
boleh je saya nak buat, tapi nak cari cucu je susah lah. Ya, kenapa? Agak best juga kalau cucu P.Ramlee sikit kot. Itu pun saya tak tahulah nak munculkan ke tak. Ya, saya nak buat filem je tapi takut tak laku. Takut tak mampu nak bayar cucu je pula. Ya. Okey, sila komen kalau anda kenal cucu P.Ramlee ataupun kenal mana-mana pengarah yang tolong saya bayar buat filem dengan bajet seadanya. Ya, nak guna AI pun katanya kena bayar, bukan senang tau. Okey, sila komen kalau anda tahu macam mana nak guna AI yang macam mana nak buat filem dengan bajet seadanya. Buat masa ni, saya harap satu hari nanti saya dapat buat filem lah, amin. Ya, sesungguhnya kami tak cukup duit. Okey, semoga nama baru saya akan berjaya. Okey, bye-bye.